Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ni kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Sekarang kita akan tengok application exercise untuk chapter 8 iaitu hydroxy compound. So untuk soalan yang pertama, show the conversion of the following compound by using a suitable equation. So daripada apa yang kita cuba hasilkan adalah 1,2-butanediol daripada 1-butanol. So butanol ada 4 karbon dan ada 1 OH group. Manakala butanediol ada 4 karbon tetapi ada 2 OH group. Okay, so macam manakah cara kita nak convert daripada butanol ke butanediol? So 1-butanol structure dia ada 1, 2, 3, 4 karbon dan ada OH. 1,2-butanediol adalah 1, 2, 3, 4 karbon. Dan karbon yang pertama dan karbon yang kedua ada OH group. That's why namanya diol. Ada 2 OH group. Jadi, first thing first, daripada 1-butanol, kita akan undergo the process of dehydration. Dehydration bermaksud kita akan buang H2O. So, kita akan buang OH dan kita akan buang H. Jadi, kita akan dapat double bond dekat sini. So, daripada double bond tersebut, kita akan gunakan Bayes test. So, Bayes test akan gunakan KMnO4, OH- dan cold akan masukkan OH dan juga OH lagi satu. So selesai untuk soalan 1A. Seterusnya adalah kita akan buat conversion daripada bromocyclopentane iaitu ada 5 karbon cyclopentane dan juga ada Br. Manakala dan juga akan menghasilkan cyclopentyl metanol. So ada 5 karbon tambah 1 lagi karbon dan OH. So ada 6 karbon in total. Sini ada 5 karbon in total. Jadi ada pertambahan carbon chain. So bila ada pertambahan carbon chain, kita akan gunakan Grignard reagent. Okay, so itu kita punya idea. Jadi bromocyclopentane menghasilkan cyclopentyl metanol. Metanol ada 1 karbon dan ada OH dan substituen dia adalah cyclopentyl. Jadi ada ekstra 1 karbon. Untuk mendapatkan ekstra 1 karbon, kita kena gunakan Grignard reagent sebagaimana yang kita cerita tadi. Jadi Grignard reagent dihasilkan daripada haloalkane ada Br, masukkan magnesium in dry ether, dapatlah MgBr. Inilah yang dinamakan sebagai Grignard reagent iaitu MgBr tu. So daripada Grignard reagent, kita nak menghasilkan primary alcohol. Ini karbon yang melekat kepada OH. Ada H melekat kepada 1 alkyl group. Jadi dia adalah primary alcohol. So bila primary alcohol, dia akan kena react dengan metanal. Metanal ada 1 karbon, sebelah H, sebelah H. So kita akan letak nombor 1 adalah metanal, followed by hydrolysis, acidic hydrolysis. Jadi MgBr kita akan buang. Kamu terus linkkan kepada karbon. So kamu akan melekat H sebelah sini. Double bond O akan menjadi OH. So, kamu dapatlah cyclopentyl metanol dekat sini. So, yang ini dengan ini benda yang samalah, which is CH2OH. Dan ada cyclopentyl di situ. Okay. Dan seterusnya, untuk soalan C, kita nak hasilkan 1-ethyl cyclopentanol daripada cyclopentanon. Cyclopentanon ada 5 karbon and ada double bond O. 1-ethyl cyclopentanol bermaksud dia akan ada cyclopentane dan ada alkyl group 1 dan juga 2. Ada ekstra 2 karbon. Okey, dan ada juga OH dekat sini. Okey, so kamu ada tambah 2 karbon. Okey, jadi bila nak ada pertambahan 2 carbon chain, kita akan gunakan Grignard reagent. So, ini adalah ketone kita dan kita nak hasilkan ni karbon 1, 2, 3. So kita nak hasilkan tertiary alkohol. Bila ada tertiary alkohol, kita kena react dengan ketone. Inilah ketone kita. Ketone kita ada 5 karbon. Jadi nak hasilkan 7 karbon. Jadi kamu tahu jawapan kamu mesti ada 2 karbon. Sebab 5 campur 2 akan dapat 7. Dan mesti menggunakan Grignard reagent iaitu mesti ada MgBr. Jadi kita tahulah CH3, CH2, MgBr dengan H3O+. MgBr akan dibuang, CH2, CH3 itu akan masuk kat sini dan double bond O akan jadi OH.
So akan dapat sama macam jawapan, followed by hydrolysis. Alright, so itu sahaja untuk soalan 1A, 1B dan 1C berkaitan dengan conversion.